Dek. Cekodok pilih satu dek. Boleh bang. Oh. Jadi kira ni. Sebekas RM7 bang. Siap dengan sambal ikan bilis. Satu bekas? RM7 je. Oh, RM7. Banyak. Oh, baik. Besar ni Dia ada macam-macam jenis. Okey. Ada bawang. Okey. Ada yang ketam punya krab. Ketam pun ada? Ketam berapa? Sama harga, semua sama harga. RM7 satu bekas. RM7 satu bekas? Saya dapat sambal. Ni tak asing punya bang. Okey, dalam satu bekas tu ada berapa pieces? Dalam 10 lah. 10 lah. Okey. Kalau nak lebih, tambah duit? Lebih boleh bang. Boleh. Minyak pun bersih. Ada setengah orang kalau dia buat cekodok, minyak hitam. Kau minyak bersih. Kau cakap lah. Kau diam pula awak. Aku aja kau sembang ni. Sambal kita orang. Jahat tak sambal ni? Jahat bang. Jahat. Kau buktikan dengan aku jahat. Ni minyak banyak ni? Ya bang, nak garing. Oh, okey. Sebab kata orang kalau minyak banyak bau, dia punya bau naik Bau padu bang. Oh, padu jahat dah ni. Okey, baik, mantap. Oh, kat ni. Kat dengan kalau orang nak minta sambal lebih dek, bayar tak? Kita tak ada bang, kita bagi je. Bagi juga. Bagi. Murah rezeki kah? Murah rezeki tak puji ya. Kita bagi je. Ulang balik RM7 RM7 bang. 10 pieces Cekodok bilis Boleh. Cekodok ketam Ketam ada. Togi pun ada bang. Togi pun ada? Berapa harga? Sama bang, semua sama harga. Sama harga. Lepas buka dah pukul 8 baru kita buka. Sampai pukul 1. ini soalan cepu mas. Last niaga bila? Last niaga mungkin tak tahu hari sebelum raya. Okey, on balik bila? 3 raya. Kalau on balik cekodok ada? InsyaAllah. Kalau banyak permintaan ada. Betul